والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis yang dihormati semua para perwakilan nazir-nazir, pengurusi-pengurusi, imam-imam dan juga ahli jawatan kuasa yang sudah hadir ke Multaqa pada hari ini, peringkat daerah Hulu Selangor. Dan kita memahami bahawa saya dimaklumkan jatuh Sabtu Ahad macam-macam program di karya masing-masing, bukan kenduri kahwin saja, malahan ada mesyuarat-mesyuarat daripada sekolah-sekolah yang melaksanakan pada hari ini. Jadi insyaAllah sebagai slot yang pertama diberi peluang kepada saya untuk membincangkan berkaitan dengan tajuk berdepani cabaran pengurusan masjid masa kini, yang kita rasakan secara umum yang telah disentuhkan oleh yang dihormatkan Datuk tadi. Kita hanya melihat bahawa struktur institusi masjid ini hanya melibatkan satu elemen ataupun satu faktor yang berkaitan dengan pembinaan kerohanian setakat ini. Dan itu sebenarnya telah berkembang sejak dahulu lagi dan semenjak zaman Rasulullah SAW. Jadi cumanya kita ingin melihat lebih jauh daripada itu, sebab rentetan kerohanian itulah membuahkan hasil-hasilnya yang akhirnya jatuh ataupun diperluaskan kepada peringkat masyarakat dan terlebih dahulu ialah peringkat keluarga. Kerana pembinaan masjid ini secara struktur kerohanian dia tidak hanya mati atau bertitik noktah dia kepada peringkat itu saja, tetapi dia membawa kepada struktur-struktur yang lain. Sebab itulah elemen hablum minallah dan hablum minan nas di institusi masjid amat penting, memberi impak yang besar kepada masyarakat. Walau bagaimanapun secara keseluruhan dia belum lagi mencapai dan mencakupi, kerana kita masjid ini walaupun kita katakan ianya sebagai institusi yang terpenting dalam struktur masyarakat, tetapi olahan bagaimana kita nak majukan, bagaimana kita nak mengimarkan, inilah persoalan dia. Jadi tujuan kita sini nanti kita cuba melihatlah bagaimana cabaran-cabaran dia yang boleh kita sama-sama melihat, yang boleh kita sama-sama mengambil pedoman, mengambil pengajaran, supaya sedikit sebanyak memberi ruang kepada kita mengubah serta memberikan idea baru bagi tujuan masjid itu diperkasa sebagai pusat yang lebih besar, bukan saja hanya untuk melaksanakan tuntutan solat. Bukan saya kata sebab ini tak perlu pula solat di masjid, itu tetap, cumanya kita ingin mengembangkan fungsi dan juga apa yang kita katakan keperluan-keperluan masyarakat dengan menyatukan ataupun dengan menjadikan masjid sebagai center point. Okey. Kita melihat dari sudut pengertian masjid ini secara garis kasar panduan saja, bahawa masjid adalah tempat sujud, dan dari segi bahasa Arab dia ialah mengambil akar kata daripada sajadah, iaitu artinya meletakkan dahi ke bumi atau bersujud. Inilah asas dia. Sebab itulah kalau kita melihat kepada rujuk pengertian asas ini, masjid tak ada lain. Inilah tempat solat, itu saja. Dan inilah menjadi satu yang kita katakan menjadi satu kita tidak boleh nak ubah. Ini yang kita takut. Dia telah terbuku dalam pemikiran kita. Ini asas dia, maka tak boleh buat yang lain. Nanti datanglah timbullah isu-isu, masalah-masalah, ataupun ada yang memberi cadangan terbaru, tak boleh. Sebagai contoh, nak adakan kenduri kahwin di masjid, dilarang. Sebab apa? Tak boleh, sebab masjid memang untuk tempat solat. Gitu. Dia hanya melihat struktur dalaman masjid saja. Yang ada sejadah, yang ada mikrofon, yang ada tempat imam, ada soft-soft. Itu yang lain dia tak fikir. Yang kawasan masjid dia, yang dewan masjid dia,
yang tanah-tanah wakaf masjid ini perlu kita perkembangkan insya-Allah. Walaupun kita tak terbesar, walaupun kita tak sehebat di Pekan, kita masih lagi, dan kebetulan lah bukan kita meminta ditakdirkan Hulu Selangor, hulu itu, tapi dah itu memang ketentuan Allah. Jadi Allah tidak kata kamu duduk di hulu ini maka buatlah secara kehuluan, tidak. Sedangkan perubahan itu boleh berada atau boleh dibuat di mana-mana. Cumanya nak atau tidak yang kita lakukan atau kita nak ubah. Okay, next. Menurut Kamus Dewan, masjid ialah satu bangunan khas tempat umat Islam melakukan sembahyang Jumaat dan ibadah lain. Diletakkan sebagai bangunan khas ini dan diambil oleh Majlis Agama Islam Selangor sebagai satu fungsi, satu kaedah yang mana apabila sebut masjid maka dia jadi tanah ataupun bangunan dia sebagai wakaf. Sebab itu saya rujuk kepada pusat pentadbiran supaya kawasan Sungai Bunga Raya, sebab itu dah satu kawasan yang besar. Taman Bunga Raya itu satu kawasan yang besar, dan solat Jumaat dah ada lebih daripada satu, ada 2, 3. Kita nak tarik satu supaya jadikan tariah untuk jadikan masjid. Tetapi jawapan daripada pentadbiran, adakah boleh diwakafkan? Sudah pasti tak boleh, sebab solat-solat Jumaat tersebut pun berada di tengah-tengah flat-flat. So nak wakaf macam mana? Itu persoalannya. Jadi ala kulli hal kita nak katakan dalam enactment menetapkan masjid adalah wakaf. Sebab itulah apabila tanah ataupun hak milik wakaf itu, maka saluran daripada peruntukan Majlis Agama Islam boleh disalurkan, dan pengawalan dan pengawasan juga di bawah Majlis Agama Islam. Okay, next. Kita lihat dalam ayat Quran disebut banyak kalimah-kalimah masjid yang utama dia ialah yang secara khusus ada 2 masjid yang disebutkan, iaitu Masjidil Haram, itu disebutkan sebanyak 15 ayat. Dan yang kedua ialah masjid yang disebut Masjidil Aqsa, itu disebut dalam satu ayat. Selain daripada itu, masjid yang bukan dimaksudkan sebagai Haram dan Al-Aqsa ada 6 ayat. As-Saf yang dimaksudkan sebagai masjid juga. As-Saf itu, dan masjid disebut juga dalam kataan jamak masajid. Ada 6 ayat. Al-Bait juga dimaksudkan sebagai masjid. Al-Buyut juga dimaksudkan sebagai masjid. Inilah elemen-elemen yang kita katakan tata kata yang merujuk kepada masjid untuk pengetahuan. Dan keseluruhannya ada 46 ayat yang menyentuh, yang menyebutkan kata akar ataupun perkataan berkaitan dengan masjid. Okay, next. Kita terus kepada falsafah masjid yang telah disentuh oleh yang dihormatkan Datuk tadi sedikit. Yang pertama, ia merupakan satu pusat perhubungan yang saya sebutkan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia sama manusia. Sebab itulah kalau di dalam masjid, sebaik-baiknya solat itu dan semestinya ialah berjemaah. Apabila berjemaah, disitulah hubungan manusia dengan manusia. Dan inilah pendekatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam hijrahnya dengan membina Masjid Quba. Dan kita dari segi pemikiran kita, wa imma surau sekalipun, kalaulah ada penempatan baru ataupun ada perumahan baru, sudah pastilah sebagai seorang Islam dia akan mencari satu titik ataupun center point bagaimana masyarakat nak dikumpulkan, bagaimana nak dipertemukan masyarakat yang baru duduk di situ. Sudah pasti tercetus dalam pemikiran kita, dan alhamdulillah kita ada roh itu, kita akan sebut sebagai satu tempat ibadah, bukan pun masjid tetapi surau. Itulah. Jadi momentum inilah sebenarnya membawa kita kepada perpaduan, membawa kepada satu ikatan silaturahim yang sepatutnya. Dan daripada sini sebenarnya bukan saja ruangan bertemu, tetapi sebenarnya ruangan berbincang dan mengatur strategi, merancang. Ini yang sepatutnya berlaku. Walaupun dikatakan tidaklah Rasulullah menetapkan kena ada ahli jawatan kuasa masjid, ahli jawatan kuasa surau. Itu hanya platform saja. Tetapi yang perlu diperkukuhkan ialah konten. Apa yang perlu diisikan dalam
dalam institusi surau dan masjid. Itu dia. Kalau kita melihat hanya sekadar yang dilantik itu menjadi satu momentum untuk menggerakkan masyarakat, maka ini menjadi parah. Sedangkan yang pelantikan itu hanyalah untuk kita katakan satu wadah untuk pentadbiran saja. Bukan dia. Itu kita seolah-olah mentapkan satu anggapan, satu pemikiran yang baru. Kalau dulu kita katakan orang yang baik dia ke masjid, itu satu. Yang sekarang ni, kalau kita rujuk pada lain, dia kata, tak apalah, yang masjid tu biarlah ahli jatuh kuasa dia yang pergi. Tu. Ini adalah pemikiran-pemikiran baru yang akhir masyarakat lagi terpisah. Jadi bagaimana kita nak hilangkan persoalan pemilik masjid tu. Ahli jatuh kuasa bukan pemilik masjid. Sebab itulah kita nak pecahkan kepompong ini supaya ia menjadi satu tempat masjid itu adalah untuk masyarakat. Supaya perlu kepada pentadbiran. Nasihat-nasihat daripada ahli jawatankuasa untuk menjaga keselamatan, mengawal masjid itu perlu. Tapi menidakkan untuk masyarakat kata saya nak buat kenduri kahwin dia terus jawab macam tidak. Setakat ni tak adalah, dia adukan kepada saya. Dan ada dalam masjid-masjid yang buat bagus keadaan itu. Itu yang sebenarnya yang kita mahukan. Yang kita katakan setakat ni kalau upacara ataupun acara akad nikah, baiknya di mana? Sebab kebanyakan anak-anak kita, remaja-remaja kita yang kebetulan hari ini pun ada berkhusus di Pejabat Agama Islam daerah. Ini persoalan dia. Sukar. Kita nak katakan kalau angkat tangan berapa kali, kita katakan solat, kita katakan ke masjid, cukuplah ke masjid. Sebab dia akan berhubung dengan masjid. Tapi, kalau sekiranya tuan-tuan sebagai yang dekat dengan untuk menikah ni ialah penolong-penolong nikah karya. Tidak mengajak, tidak menyeru, tidak memberi satu jalan. Sekurang-kurangnya hak tu dia nak mohon tu kat masjid. Tak apa, dekat situ lah. Tadi masuk macam ni, sampai semayang belum. Ada boleh solat tahiyatul masjid. Biarlah setahun ataupun seumur hidup ke nak menikah pun kena buat ni. Itu momentum yang kita nak. Kita nak kata tunggu perubahan bila kena kat kita sebagai contoh, sebagai juru nikah. Tak apalah, lepas saya besok saya fikir ada orang ni mungkin mampu buat. Dia pun kata begitu, lepas dia bila kita nak mulakan. Sekarang titik mula dia ialah daripada kita. Dan saya mengharapkanlah kepada nazir-nazir, Pak Imam Surau sekalipun bolehlah untuk yang tujuan tersebut. Supaya ini digalakkan. Sebab orang nak berurusan nikah ni dia datang bawa keluarga. Itu dah satu momentum untuk kita menggerakkan struktur-struktur itu. Tak apa. Tapi ada satu kes, ini yang saya ingin sarankan, saya pun telah bentangkan dalam mesyuarat nazir-nazir. Memang kita ni ada fiqah masing-masing, ada kaedah masing-masing, ada fahaman masing-masing, dan ada yang disebut sebagai hikmah untuk menegur masing-masing. Tetapi bagaimana yang bil hikmah itu secara mendalamnya kita menegur tanpa menyakitkan hati orang. Ini soal untuk kita menjaga masyarakat, hati masyarakat. Kalaulah sekumpulan rombongan pernikahan datang ke masjid, seorang tak pakai tudung atau tudung separuh, apa kita punya peranan? Sudah pasti kita akan menegur, betul menegur. How? Bagaimana kita nak menegur? Apa yang berlaku di Jambi sehingga mendapat menjadikan kita buat sehingga laporan polis, tuan-tuan. Sebab apa? Dia tulis kat laporan tu, saya jatuh marah dan saya rasa amat malu dengan keluarga. Itu hak dia. Itu hak dia. Punca dia sebab imam kita masa nak angkat dia pakai mic. Dah lah pakai mic. Terus bagi tahu kepada siapa yang tak ketolong, saya tak nak nampak dalam ruangan masjid ni. Sila keluar. Apa perasaan? Adakah imam ni kita kata bagus imam ni? Adakah ke situ kata begini? Itu yang saya katakan tidak salah. Kita ni ambil ilmu, tapi ilmu itu perlu diselaraskan, perlu disarikan dengan hikmah tadi. Bil hikmah itu.
Dan ada juga yang begitu ketat. Begitu ketat, kita katakan masjid kita nak buat ni sempurna ni Maulid Rasul ni, kita nak alun-alunkan lagu ataupun alunkan nasyid tentang kebesaran atau junjungan, memuji junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Sebab muzik haram dalam masjid. Kalau dia dalam masjid haram, apa alternatif dia? Jangan bagi dia tu, tak bagi alternatif. Tapi kalau dia nak kata, saya nak guna mimbar untuk nasyid, tu barulah kita letakkan apa tata cara. Berada ada, luar kawasan lapang ada, cuma dekat masjid. Dekat situ lagi senang kontrol. Yang imam-imam, yang nazir-nazir, okey saya nak 10 minit sebelum masuk waktu, dah berhenti, sama-sama solat. Saya nak pastikan semua solat. Kalau tak, saya tak nakkan. Bagilah wanita penganjur. Itu dah. Penganjur pula punya nazir, padan. Nazir kena bertanggungjawab. Ini. Jadi sebenarnya inilah yang saya nak pupukkan supaya dapat diperluaskan. Yang boleh kita katakan, tak apalah. Benda tak sampai ke peringkat antarabangsa. Kalau kita nak ikut macam curling, dia mengurus. Dia mengurus peringkat antarabangsa. Kita tak ikut, tapi kat dia pun tak boleh ni. Dia nak panggil Syekh Azhar ke apa, turun keling. Kalau Syekh Azhar turun keling, bahasa dia sama. Itik dengan ayam. Ialah yang ayam tu diam. Yang Syekh Azhar sengah tu. Suasana belum lagi. Tapi kalau di sebelah, kalau lupa, itu dah bercampur. Itu kemungkinan boleh. Yang itu yang saya ingin tekankan. Okey. Yang kedua, next. Dia juga tempat bagi mendekatkan diri kepada Allah. Ini asas dia lah. Ini disebutkan dalam ayat Quran yang disebut innama ya'muru masajid Allah. Ini dah pasti. Ini indikator siapa yang apa ni kita katakan masjid. Allah benda inilah. Tak ada. Tapi sekarang ni model sikit. Bukan hanya ini saja. Kemungkinanlah ada. Dia nak masuk masjid itu bismillahirrahmanirrahim. Tapi peti masjid habis dan bilik. Dia dah kemungkinan lah. Dia ikut tata cara dia. Tapi tujuan dia lain. Ni dah mula. Saya ingatkan nazir-nazir masjid, surau-surau yang ada tabung. Jangan tunggu seminggu. Jangan tunggu seminggu. Tak apalah, tunggu banyak sikit baru kita buka. Orang lain buka dulu. Jadi ini amanah. Jangan kita kata, dah nasib macam tu. No, bukan nasib. Apabila disebut oleh amanah, hak tu tugas. Tugas yang akan dipersoalkan nanti. Kalau satu hari, tak apa. Tapi kalau satu hari, rasa satu hari boleh dapat RM5 dalam tabung kekal. Kalau lah, ditengokkan satu hari tengok dalam RM50. Tapi kalau RM50 tuan-tuan, itu juga amanah betul. Itu juga amanah. Orang bagi infak dalam tu bukan semua orang nak curi, tak. Untuk disalurkan, disebarkan infak dia tu. Itu infak dia pun dia tak kira juga. Kalau dia kata infak dia termasuk dalam wakaf, lagilah. Dia nak pahala berpanjangan. Yang itu. Jadi, apa juga berkaitan dengan keselamatan, perlu Tan Sri ambil perhatian. Dan inilah saya baru dapat laporan 2 masjid. Ya, tapi yang perlu dilakukan, yang tak lakukan mungkin senyap dia, takut nanti dia nak kena umum dengan kadi ke atas pentas, tak payah. Yang ini dilakukan, tapi bukanlah laporan itu kita mengecilkan, tapi laporan ini sebagai kita membuat suatu tindakan yang lebih baik. Dan seterusnya yang ketiga ialah Masjid Al-Syiah Islam. Alhamdulillah, kita punya masjid, ada bantuan daripada majlis, dan kita telah pun perhebatkan. Tapi yang ini juga ada juga masalah-masalah sedikit. Apabila sebut syiar Islam, masjid itu syiarnya yang besar, yang besar bangunan itu. Tapi yang selalu menjadi tomahan, yang fitnah kepada ahli jatuh masjid, fitnah kepada anak karya masjid, fitnah kepada masjid itu sendiri ialah orang singgah nak apa? Dia tak ada orang singgah nak solat tahiyatul masjid. Jarang kita jumpa. Dia nak buang air. Bila buang air, dia tak pergi dia tak lalu dalam masjid lah. Kapet baru apa, tak tengok. Dia tengok apa? Tandas. Inilah image syiar kita. Kita melihat syiar itu bukan hanya bangunan yang besar, tapi yang kecil-kecil pun. Itu bagus lagi.
Dia pada mula itu dah nak menunjukkan syiar ni. Sebab fitnahnya akan datang kepada al-ijadah khasah masjid. Anak karya masjid dan juga masjid itu sendiri. Kebetulan dia betul-betul tak tahan tengok masjid berkunci pintunya. Pintu pagar dia. Pun jadi fitnah juga. Buka kunci. Dah terbuka kunci. Bila nak tolak pintu tu, jatuh pula. Ini dia fitnah juga. Ahli masjid tak tengok ke ni? Kata selamat. Fitnah juga. Jadi, ya, kita ni tidak lari daripada fitnah-fitnah yang memburukkan kita. Tapi, ya, kita kena usaha untuk menghilangkan kemudaratan fitnah itu supaya tidak berlaku kepada diri kita. Ya, sebab itulah, ini kawalan ini perlu sekata. Janganlah kita membandingkan mentang-mentang ada masjid yang dikontrak, ada kontraktornya. Ada sebagian masjid kita yang ada kontraktornya. Jadi yang lain-lain masjid lah. Kita lihat balik surau-surau. Jangan kita hebatkan surau-surau kita dengan taik cicak dan taik burung. Itu dah. Kita tak naklah. Kita tetap menganggap dia sebagai orang. Kalau datang ke tempat kita, terdesak dah zaman sekarang ini adalah rumah-rumah, rumah teres, 3 bilik. Memang 3 bilik. Satu bilik tu memang store lah. Jadi store. Ada bilik pakai. Ada sahabat datang, ada saudara mara datang. Datang solat di mana? Dia akan cari masjid ataupun surau. Surau pula banyak atas cicak. Itu jadi fitnah balik. Yalah, sama-sama lah. Untuk kita setakat kita upaya kita menjaganya, jadi kita akan teruskan. Okey, untuk kita meningkatkan ataupun mengekalkan ianya sebagai syiar, jangan jadi tomahan. Dan satu lagi syiar, kita dah sebut syiar selalunya lah. Dan saya faham ni mungkin untuk pengulu boleh detect kot. Kita di peringkat daerah satu rumah yang dijadikan sebagai gereja, bukan gereja, ada tuan gereja, tak ada ruang rumah aja. Tapi apa yang dalam dia ada, inilah kehebatan dia, kehebatan Kristian, kehebatan Kristian. Dia cuba mengabdikan pengajaran. Kalau kita pergi surau, pergi masjid, tak payah masjid dia perfect. Surau ni sebab ada komuniti. Komuniti yang kita rasakan dia sebenarnya satu impak yang besar surau ini. Kalau dibandingkan dengan masjid. Masjid kadang-kadang di tempat kita ni rumah 3 km baru satu masjid. Nak pergi 3 km maghrib sakit perut pula balik tak pergi lagi dah. Isyak tak pergi dah. Tapi surau ni betul-betul kat depan. Dan masyarakat bila keliling-keliling anak-anak kita surau mudah didekati. Apa yang saya nampak di gereja tersebut, satu lukisan, tapi ialah kontennya jangan kita ikut. Kontennya ialah berkaitan dengan Nabi Isa. Tapi lukisan tersebut dibuat oleh kanak-kanak, ditampal, dihargai oleh pihak gereja tersebut. Dia tak besar, memang ukuran surau. Saya rasa inilah sebenarnya kita kena nak dekatkan anak-anak kita kepada surau. Budak-budak akan datang ke masjid walaupun kata sembahyang. Itu bukan faktor utama. Tapi kalau saya kata lukisan kau ni ditampal kat surau, kau tak pergi. Jadi dia pergi situ, dia nak pergi tengok lukisan dia. Yang pertama. Yang kedua, dia ajak kawan dia. Kau nak tengok lukisan aku tak? Kat surau. Sebab dia menang. Jadi ini sebenarnya yang perlu dia ambil perhatian peringkat surau lah. Kalau masjid ni kita kena ada satu papan khas aktiviti untuk kemasyarakatan lah kalau nak buat macam tu. Supaya tidak, maksudnya surau masjid ini tidak terasing dengan budak-budak, dengan kanak-kanak. Saya faham, kalau solat tarawih ramai kanak-kanak. Tapi sebelum nak solat tarawih tengok, tak Bilal nazir, tak nazir imam. Kanak-kanak diminta senyap. Kalau tak senyap, anda balik. Tapi iyalah, kalau tak pakai macam tu, pakai tarawih kita, imam solat terfasul. Tak habis kuliah Al-Kafirun. Tak habis. Tak habis pusing situ sebab budak bising. Lalu cakap, diam dulu aku nak habiskan. Batal lah ya.
Kan? Nampak? Inilah kita katakan momentum. Janganlah kita katakan secara kita dah buat peraturan. Peraturan tidak menjamin. Peraturan tidak menjamin. Contohlah macam-macam ada yang letakkan soft kanak-kanak di belakang. Soft aja. Tinggal signboard tu je. Kalau masjid Masjid Putrajaya, Masjid Besi kita katakan Sultan Zainal Abidin, ada guard. Ada guard lagi. Tapi kita tak nak, kita tahu dah kanak-kanak itu bagaimana. Cuma ialah mana ruang yang kita boleh berikan kepada kanak-kanak. Ada pula yang satu segi pula, bawa anak-anak duduk sebelah dia. Kawan pula tegur, Nazir tegur. Ni dah balik belum duduk belakang. Ayah dia sebinga-binga. Aku kena duduk belakang sekali. Tak jenuh. Itulah manusia ataupun masyarakat Melayu amat sensitif. Sekali awak lontarkan, awak ada jawatan, lontarkan perkataan, sekali itulah dia datang dan takkan datang untuk lain kalinya. Jadi ini ialah kita sendiri pun sensitif. Tak tahulah. Wallahu alam, sebab kita ni banyak sangat belajar bila sifat mazmumah, sifat mahmudah. Tapi dalam masa yang sama kita tak boleh imbangkan yang mana nampaknya rasional kita boleh terima atau tidak. Itu. Okey, selanjutnya yang keempat ialah dengan adanya masjid, satu tempat itu ataupun satu karya itu mendapatkan kesan Allah disebutkan dalam hadis yang disebutkan sekasih-kasih negeri kepada Allah ialah masjidnya dan sebenci-benci negeri kepada Allah ialah pasar-pasarnya. Dan tapi sekarang ini ada ruangan-ruangan masjid yang didirikan ataupun yang diadakan pasar, jadi tempat pasar, ataupun itu adalah inisiatif daripada masjid. Hari Minggu ke boleh buka gerai, tapi ikutlah tata cara ke peraturan, peraturan-peraturan yang ditentukan, dan itu bagus boleh. Kalau dah ada pasar apa semua, ialah ini pun payah juga. Kita amat mengharapkan yang terbaik. Niat kita amat baik. Tetapi dalam masa yang sama itulah kebincangan menjadi tanggungjawab pula. Kadang-kadang dah masa waktu tak keluar daripada pasar. Masalah pula, niaga langgar je. Dan di umum pun langgar juga. Ni jadi tanggungjawab pula. Isu lain pula. Sebab tu daripada ada elok tak ada. Tapi ialah kita nak menjadikan supaya masjid itu tak ada gap, tak ada apa yang kita katakan melainkan yang kita nak buat itu ada unsur-unsur pelanggaran syarat. Itu baru kita dengan tegas kita bagi tahu, dengan tegas kita beri nasihat. Dan yang kelima ialah untuk sebagai salah satu jalan untuk menimbulkan semangat berjamaah. Inilah kesatuan yang kita katakan perpaduan yang boleh kita wujudkan. Yang kita nampak kurang semakin luntur. Ini disebut oleh Datuk Pengarah Jabatan Agama Islam, Datuk Marzuki pun tersebut. Dia pun terfikir, tak tahulah, dulu dia tak fikir, sekarang dia boleh terfikir. Dulu muda dia sembahyang satu saf, dia kenal dah. Kalau 10 orang tu dah. Ni dah umur 50 tahun dia pergi sembahyang, sama juga. Makin kurang, dia tak ada pula seorang ni. Itu dia. Jadi itu pun sama-sama sama yang dilontarkan oleh orang besar daerah tadi. Tahu dah pohon kubur berapa besar? Lemah tu. Tak tambah. Tapi bagaimana kita nak meletakkan masjid? Okeylah, tak apalah. Kita ambil ayat Al-Quran. Yang mana dulu kita nak Al-Quran? Apabila Allah menyebut anfusakum, qul tu pada kita dulu. Tak apa, kita dulu. Wa ahlikum, yang ni belum lagi nampak nak kita buat. Wa ahlikum. Macam Datuk kata, kalau kita ada isteri, bawa isteri. Setakat ni, jangan kata tuan-tuan, kadi sendiri pun tak nak pegang isteri, bawa ke masjid. Macam mana tu? Nak bawa. Tapi macam nak bawa tu, ada ekor dia. Ada ekor dia. Maklumlah, muda-muda lagi, laju. Kalau 5 ekor, ikut 5. Tu belum lagi yang menangis yang tu. Tak apa, abang beri orang. Itu jawapan. Tapi ialah, yang ni, sebenarnya ini sebenarnya kekuatan dia. Saya teringat kisah ataupun cerita rakan saya yang di Mesir. Sorry, bukan di Mesir, Jeddah mungkin gitu. Dia tinggal di satu keluarga Arab. Keluarga Arab rupanya sebab tu dia yang tu solat ni memang dorang hebat. Waktu solat. Waktu solat dia
si ayah mengetuk setiap pintu bilik anaknya. Solat. Itu budaya. Itu bukan kata ini solat. Ini budaya dia. Kalau kita hak maghrib tu mana pak? Kau tak balik pukul 7, ayah makan. Maghrib je lah. Subuh kita tak tengok. Zuhur tak tengok. Asar tak tengok. Sebab tak, maghrib tu je. Maghrib tu menjadi pertukaran antara malam dan siang. Kita katalah itu banyak dunia tu. Maghrib tu. Tapi Arab tidak. Di Arab ketuk pintu. Anak-anak dia, isi-isi dia. Siap. Salah. Jadi bagaimana kita nak meletakkan budaya? Sebab budaya kita ni sopan santun. Itu pun satu hal lah. Sopan santun. Anak, dah mandi belum? Lembut lah itu sih. Belum. Mandilah dia nak maghrib. Lembut. Sopan santun. Termasuk ayah, termasuk mak dia. Yang akhirnya, satu apa pun tak jadi. Ini yang kita rasakan kena ubah. Kena kita rasakan diberi penekanan. Supaya ia tidak berterusan. Akhirnya, masyarakat yang sepatutnya wujud dengan adanya institusi Masjid Surau ini, yang patutnya dekat dengan Allah Ta'ala, yang patutnya ada semangat kesatuan, maka hancur. Akhirnya, kalau dah tak ada amal jama'i, anak-anak kita tak ada kawan-kawan yang sekampung. Dia cari kawan mana? Kawan luar, tuan-tuan. Bila kawan luar, kita nampak? Tak nampak. Yang inilah yang kita risaukan. Kalau remaja lelaki, insya-Allah kita boleh kawan. Tapi remaja perempuan saya rasa belum ada lagi kita nampak di masjid-masjid untuk dia menjadikan 2 orang 3 orang tempat berhimpun. Belum lagi. Dan inilah yang menjadi isu sekarang ni, ialah walaupun lelaki perempuan sama aja, tapi perempuan tu lebih besar bahayanya daripada lelaki. Yang ni perlu kita fikirkan. Okay, next. Sedikit tentang sejarah berkaitan peranan masjid zaman Rasulullah. Kita melihat sebagai contoh Masjidil Haram itu ialah ini merupakan satu tempat ibadah atau kiblat pada Nabi Adam AS sehingga ini. Jadi itu sebagai peranan dia. Next. Dan yang kedua ialah tempat manusia berkumpul untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, dan inilah satu tempat yang aman yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kejahatan dan kesusahan. Seperti mana yang Allah perintahkan kepada manusia supaya Al-Haram ini, iaitu Masjidil Haram itu, ada tempat aman daripada pemusuhan, peperangan dan pembunuhan. Ini yang Allah jaga. Ini sekarang kita tak bolehlah untuk terapkan pada masjid kita, tapi seroh dia perlu ada. Ini suami bertengkar dengan teruknya, keluarga bercerai-berai dengan teruknya. Ada yang jumpa nazir, boleh tak saya berlindung sini? Dia tak boleh. Ini bukan tempat kebajikan. Sudah. Ini perlu kita fikirkan. Sebab tu alang-alang buat masjid kena fikirkan, ada tak tempat bilik, satu bilik. Tak apalah, bilik mesyuarat pun tak apa. Sekurang-kurangnya itulah satu bilik yang boleh alternatifnya buat apa-apa juga. Itu. Ni kalau buat masjid, kalau surau belum ada lagi lah. Surau memang satu ruangan saja. Tak boleh. Tapi tidak salah kalau kita menetapkan sedemikian. Ini. Jadi yang ni yang masalah dia. Kalau misalnya ada isu-isu kekeluargaan yang berlaku, rujuk pada pihak masjid tak tahu nak buat macam mana. Nak minta perlindungan, tak tahu. Itu yang duk hantar. Mana saudara, mana ada kat Kedah, tak apa saya pergi Kedah. Tak apalah kalau yang confirm tak apalah. Tapi ini kalau malam, tak apa saya belikan tiket. Malam tu juga nak belikan tiket sebab dia nak lepaskan diri dia. Tak boleh ya. Jadi peranan-peranan kita untuk mengalahkan. Sebab itulah dalam roh Masjidil Haram itu tempatnya untuk orang yang aman. Jadi kita juga sepatutnya menjadikan masjid sebagai tempat orang memastikan keamanan, iaitu yang diberi perlindungan. Okay, next. Yang ketiga ialah sebagai pusat pentadbiran dan pusat komuniti dari segala ke aktiviti sosial seperti perniagaan, pelaksanaan hukum dan aktiviti kebudayaan. Ini yang dipraktikan kebudayaan.
seperti yang berlaku pada Siti Aisyah radhiyallahu anha, apabila datang satu maksudnya pahlawan daripada luar untuk mempertunjukkan seni mempertahankan diri, tapi dibuat di masjid. Rasulullah benarkan. Itu maksudnya boleh, boleh. Tapi janganlah dalam ruang masjid nak bersilat, pertunjukan silat. Tak boleh lah. Tapi di kawasan masjid. Masjid tu di kawasan luar tu pun juga dinamakan kawasan masih lagi masjid. Cuma nanti adalah khususiah ada. Apa yang disebutkan tempat yang tidak boleh ataupun dinamakan tempat masjid itu, ruang-ruang ada yang perlu mengikut peraturan fiqh. Yang haidnya tak boleh lalu apa semua, itu adalah tertutup, ruangan untuk solat lah. Dan itu pun dibincangkan di peringkat negeri, bagaimana orang bukan Islam nak melawat masjid, setakat mana dia boleh melawat masjid, itu pun dibincangkan. Tapi setakat beranda boleh, tak apa, itu dibenarkan. Okey. Dan seterusnya Masjid Nabawi. Next nama. Masjid Nabawi merupakan satu pusat komuniti, masih lagi menjadi pusat komuniti untuk memperkukuh dan mengeratkan tali persaudaraan khususnya antara kaum Muhajirin dan Ansar. Inilah roh yang terbaik yang kita perlu ambil perhatian. Masjid lah segala-galanya. Sebagai satu pusat yang kita boleh hebatkan. Yalah, tapi dalam masa yang sama kita kena lihat juga lah. Kita dalam keadaan suasana kita ini, masjid kita kalau tengah hari memang bahang. Itu pun kena tengoklah. Kipas macam mana pun perlu. Itu dah memang. Kalau ini keselesaan ini, kita nak ikut sangat pembaharuan, tapi dalam masa sama suasana tak mengizinkan, kita nak buat juga. Itu tomahan kat kita lah. Kena nikah kat masjid pukul berapa? 12.30 kat masjid. Memang tak ada aircon masjid tu. Kipas pun kebetulan rosak. Jangan buat pasal. Itu kenalah cari alternatif lain yang sesuai, ikut keperluan dan menjadi keselesaan kepada orang yang nak kita dakwahkan. Okey. Seterusnya daripada masjid inilah next ia menjadi atau melahirkan satu rasa perhambaan yang sama taraf. Yang ni yang kita susah lagi nak wujudkan. Kita tak tahulah. Masih lagi adanya gap-gap tertentu. Itu yang saya katakan tadi, kalau di AJK masjid, AJK depan lah. Soft tu dah memang AJK depan, belakang tu baru orang lain. Kita marah orang luar nak duduk soft depan, kita marah sebab ini untuk AJK. Itu dia. Sebab itulah kita ambil prinsip ini ini kepada Tuan Imam dan Nazir, orang-orang yang berjawatan lah. Kalau di di gereja siapa yang sambut maksudnya jemaah-jemaah yang datang, disambut tuan-tuan, disambut oleh padri yang naik baca khutbah tu, yang khutbah gereja lah, dia yang sambut, dia tunggu depan. Kaedah dia memang sunnah Rasulullah. Memang mengikut sunnah. Kita tidak. Sebab kita tak tahulah. Mungkin kita ni kata, yalah, nak cakap kita bangga sangat. Tak ada bangga apa. Sukarela tak ada apa. Tapi kita tak dilatih. Tidak cuba memberikan tunjuk itu. Sebab kita dah letakkan, kalau ada majlis, ni jatuh kasut urusi jemputan, ni kau jaga, tu baguslah, tapi orang jaga lah. Tapi kita nak ambil gambaran bagaimana orang lembut dengan dakwah Kristian ni, sebab dia sendiri yang turun. Ini satu kisah yang hasil pemeriksaan di gereja yang zaman Sarah. Apa yang berlaku ialah satu keluarga, ibu tunggal, anak 3, yang terlibat dengan isu itu, yang mana kita tak ambil kisah yang lain. Dia memang tak masalah tinggi, tapi apa kisah dia, yang mana padri ni, sebab dia dah ambil dia sebagai padri, setiap hari telefon dia, tanya apa khabar, apa keperluan, apa yang boleh dibantu. Kita ahli jatuh kasut masjid, kalau orang datang, Al-Quran, besok telefon lagi.
tengok prepaid lah tuan. Kalau bagi token boleh lah. Nanti luruskan lah. Ini untuk jaga ni prepaid bagi RM10. Satu hari. Tak cukup bagi minta balik. Kena buat betul-betul. Yang ini sebenarnya yang kita jaga. Dan apa yang berlaku dalam daerah kita ini pula, ni saya nak lontarkan balik lah. Minta sebaik pengurusi-pengurusi, nazir-nazir yang ada anak buahnya. Yalah, anak buah asal tak ada, anak buah yang datang. Ya. Berkaitan dengan mu'alaf. Ya. Nampaknya semakin runcing. Sebab mu'alaf, dia ni, yalah, nak katakan sepatutnya kita bimbing dia, tapi kita nak salahkan dia pun tak boleh. Bila kita tanya dia, oh salah masjid lah, masjid tak ada pun datang tengok saya. Dah awak duduk situ, awak pun tak tengok masjid. Kita salahkan dia balik. Tapi yalah, mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Yang tu kita kena tengok. Dah masuk Islam berapa bulan, satu informasi pun tak ada kat dia. Akhirnya, itu yang jadi macam-macam. Ini berlaku di daerah kita. Mohonlah, sekiranya ada anak-anak karya yang mu'alaf ini, dia ambil perhatian. Tak kisah. Dah 6 bulan sekali jumpa dia, tak apa. Tak payah informal tak apa. Ini sebenarnya mengingatkan jaringan. Supaya kita tahu perkembangan dia. Yang mana kita boleh ajak dia. Itu sebenarnya peranan yang penting. Sebab itu saya katakan, dalam soal pengurusan, dalam soal menjadi ahli jawatan pegawai ini, dia tidak terlepas daripada 4 sifat Nabi. Iaitu dari segi amanah, sidik amanah, patonah, tabligh itu. Ini. Sebab apabila sebagai manusia, di dalam keluarga pun ada sifat itu. Dia kena tabligh juga dengan anak-anak dia. Jadi apatah lagi sekarang ini kita berada di peringkat yang mempunyai kuasa. Ini lagi lah amat besar. Yang isu orang miskin nak tahu macam mana dia punya keresahan dia, boleh ke hidup ni, hidup ke, mati ke. Kita tengok kalau sekiranya satu isu berlaku dalam karya kita tanpa diketahui oleh orang itu, maka orang akan melihat kita masjid tak tahu. Yang Muslim lah, yang Muslim, yang bukan Muslim tak apalah. Yang Muslim. Itu kita perlu ambil perhatian. Okay, next. Okay, ini masih lagi berkaitan dengan Masjidin Nabawi. Okay, terus kepada next. Next. Kita nak lihat skop umum terhadap masjid. Yang ni yang ada kaitannya. Next. Dari segi pengurusan. Pengurusan iaitu merancang, menyelaras, mengawal. Inilah pengurusan yang dilaksanakan bukan nasib, tapi keseluruhan ahli jawatan kuasa. Sama ada surau ataupun masjid. Pengurusan semua. Cumanya kaedah ini diketuai itu saja oleh nazir. Mengenai perancangan dan juga penyelarasan dan juga pengawalan. Ini dia. Berkaitan dengan apa? Pertama, sumber manusia. Sumber manusia ini, ahli jawatan kuasa itu sendiri, biro-biro itu sendiri, anak-anak karya yang penting. Maksud yang penting ini, anak-anak karya yang perlu kepada keperhatian. Itu. Dan selain daripada itu, adalah pengurusan tentang keuangan. Nak dapat dana, nak belanja, ini perlu dipikirkan. Sebab itu tadi saya katakan bagaimana nak bank in-kan, jangan tunggu tabung penuh dulu baru. Ini semua pengurusan. Kalau ini tidak, maka yang berlaku itu adalah salah pihak pengurusan. Selain daripada itu adalah tentang keselamatan, kebersihan, penyelenggaraan dan pemantauan. Ini terlibat dalam soal pengurusan. Seterusnya, dari segi pembangunan, yaitu merancang mengenai fasilitas, keperluan-keperluan dan pembangunan fizikal. Ini alhamdulillah ada ahli jawatan kuasa yang prihatin. Ni dah tak cukup, ni tambah ni mohon ajalah. Tak mohon kepada Jais melalui Pak Aid, mohon kepada pusat zakat. Ini nampak berjalan secara keseluruhan dia untuk mengikut kehendak atau keperluan semasa keperluan anak-anak karya. Ini dia yang tak ada jenazah, macam mana nak buat.
ada wakil semua ada ni. Itu yang kita nak apa? Nak hebatkan. Tapi jangan pembangunan saja. Yang ni gah tapi hak sebelah tak boleh lah. Seterusnya dari segi pengimarahan ini yang biasa dilakukan lah. Tapi yang saya ingin tekankan ialah berkaitan dengan program remaja dan wanita. Yang lain-lain itu memang lelaki ada, walaupun memanglah yang datang tu sama banyak dengan tiang tu dah. Itu sama, itu mana-mana pun ada. Sebab dia kata ilmu tu dah lama ulang balik tu. Itu pun kena tengok tu. Macam yang Datuk kata, ustaz ni tak dirancang. Datang-datang sama juga, bab yang tu juga. Ini pun satu hal juga yang perlu diambil perhatian. Perbanyakan program remaja. Cuti sekolah, ambil peluang. Yang ni lah. Janganlah katakan mentang-mentang Nazir dah tak ada anak kecil, tak apalah, anak aku besar dah, tak payah. Itu pun tak boleh. Siapa anak dia? Yang anak kalian tu pun anak dia juga. Itu dia. Yang ni yang kita perlu libatkan. Dan orang sekarang tuan-tuan, kalau announcement masjid, buat announcement, sorry tak datang. Dia kena betul-betul macam VIP. Kalau boleh kad ada wangi, ada gambar menerus lagi. Sila datang ke masjid, hantar anak sekali untuk program. Dia nak macam VIP. Sekarang ni lah nampaknya trend. Cuba tuan-tuan tengok, kenduri, umum lah kenduri. Tak apalah, umum. Dia jemput umum. Nak datang boleh, tak datang boleh, nampak dia punya pandangan. Tapi kalau yang dapat kad tu, kena datang ni. Kena datang, marah isi ni. Lambat sangat. 5 kenduri ni. Marah isi. Tapi kalau yang umum lah, tak ada. Tak pernah ni online datang dia. Umum sekampung. Ramai online lagi. Dia orang boleh datang. Ini persepsi. Jadi ini mungkin kena beri pendekatan. Yang amat penting sekali dalam melihat kepada soal remaja ini, ialah kerjanya rumit, tapi kena buat sikit demi sedikit. Ada tak senarai nama remaja di masjid kita? Yang ni. Loh, kita kenal anak tu, anak ni. Tapi bila nak panggil program, tak datang anak tu je lah. Ini penting. Ini penting. Inilah sebenarnya kita nak gelap. Ini sebenarnya pewaris kita. Kita tak lama. Tapi bagaimana nak mendidik dia ni? Dulu kita ni mujur, alhamdulillah, syukurlah. Mungkinlah, kalau yang tadi Datuk sebutkan pengurusi rasah, bapa dia nazir, anak jatuh jadi nazir. Mungkinlah dulu ikut, ini berkat dululah. Tapi kalau anak 5 yang naik motor, berapa orang boleh naik? Paling-paling 2 orang ya, yang 3 tinggal. Apa? Tak jadi juga. Itu mujur kita. Jadi bagaimana kita nak, yang ni biarlah dia sendiri rasa seronok. Dia sendiri rasa rela hati. Kalau dah seronok tu memang rela hati lah. Datang. Kena pula ada cadangan. Minta maaf lah kalau rening. Nak kena kita buat apa senarai kehadiran. Tu nampak berat lah. Sebab dulu pernah buat, saya pun tak tahu, saya baru dengar. Pernah buat senarai kehadiran. Semain Jumaat, sila buat senarai kehadiran. Berapa datang? Itu adakah sampai ke situ tahap obligasi, rasa alat berat. Itu yang kita nak. Tapi kadang-kadang dipikirkan masa perlu juga, tak tahu siapa yang datang, siapa yang datang. Itu dia. Tapi janganlah balas dendam. Itu takut masjid pun ada juga sifat-sifat kemanusiaan yang sama dengan kebinatangan. Ini yang kita tak nak ni. Awak tak datang masjid, nak semain jenazah, tak payah. Dia ni tak pernah datang, biar semain rumah. Pula dah. Itu lagi lah. Kita tak boleh. Kita kena ingatkan diri kita ni, kita bukan malaikat. Nabi 13 tahun, 13 tahun, 10 tahun, 23 tahun. Nak jadikan manusia. Bukan nak cipta manusia tu, nak jadikan orang tu sebagai manusia. Lari daripada binatang. Kita setakat pegang alih jatuh kuasa 2-3 penggal. Tak jadi.
belum sampai lagi. Jadi kita harapkan itu. Okey. Itulah berkaitan dengan yang remaja itu, cuba diambil fokus. Okey, selain daripada itu ialah tentang perkhidmatan. Ini yang dah pun ada, cuma ditambahkanlah. Berkaitan dengan kita tak, ini masih lagi berhubung kait dengan persoalan-persoalan jabatan-jabatan luar, taska, tuition. Yang tuition ni begini, yang berlaku di Kuala Lumpur, tuition ni, ialah kita nak cari anak-anak karya kita yang tahu dalam semua segi bidang. Maksudnya ilmu dia adalah untuk mengajar adik-adik kita ni, anak-anak kita ni. Buat kerja sekolah, maghrib datang solat, lepas tu buat. Ada pembimbing ni yang diajar, yang dilakukan oleh pihak masjid di wilayah. Pembimbing itu dibayar. Tu lah dia. Ini soal kita lah. Kalau bayar ni kita garu paling sikit lah. Yang ni. Jadi diorang seolah-olah rasa gembira melaksanakan kerja sekolah secara bersama. Ada pembimbing boleh ajar. Maksudnya boleh tunjukkan yang ni, bukan dengan ajar, tunjukkan. Kalau ada kesilapan ni untuk tunjukkan t-shirt. Yang ni kalau boleh diterapkan ataupun dilaksanakan di peringkat masjid surau. Surau pun tak apa. Lagi-lagi senang. Perumahan memang surau. Nak buat dekat rumah masing-masing, Allah Alam. Esok je dah berapa channel. Nak tengok, Allah Akbar. Pukul berapa nak buat? Ni adik nak buat pukul 7. Pukul 7 cerita Doraemon. Siap. Sampai pukul 8. Itu dia ulang balik. Alih-alih tak habis. Habis budak tu pasang CD. Habis tak belajar. Kalau pergi surau, nampak disiplin dia. Nak berhibur ada masa. Nak belajar ada masa yang sepatutnya. Okey. Next. Dan ini makluman daripada daerah, iaitu masjid kita ada 23 surau Jumaat, satu ditambah surau Al-Mustaqim kita naikkan jadi surau Jumaat, dan surau-surau kita ada 100 lebih. Tapi ini tak datang surau-surau sampai maklumat kita tidak. Asal ada yang sampai, ada yang ada ada halangan yang tak dapat dielakkan untuk hadir ke sini, insya-Allah. Okey, next. Okey, ini sebagai umum, untuk makluman umum, iaitu semua masjid diurus oleh Majlis Agama Islam Negeri melalui pegawai dan jawatan kuasa masjid. Ini pengurusan dari segi pengurusan, dan setiap masjid mempunyai pegawai masjid, iaitu imam, bilal dan syak, dan bertujuan mengimarahkan masjid. Tujuan utama masjid itu diimarahkan, dan inilah orang-orang dia. Walaupun saya dengar ada rumutan-rumutan, tapi kalau boleh terhebatkan lagi. Okey. Dan yang ketiga ialah pegawai penerap masjid daerah dilantik untuk memantau menyedia masjid di daerah. Ini satu je yang berkaitan dengan ini yang saya ingin ambil perhatian kepada masjid surau, masjid saja, bukan surau. Masjid-masjid apapun juga aktiviti yang nak dilaksanakan, bukan aktiviti sukan, aktiviti tilawah, bukan. Aktiviti ini merupakan aktiviti nak disewakan, nak jagakan tentang tanah wakaf, kubur dan wakaf masjid. Dua je. Wakaf am tak ada. Wakaf am tak perlu rujuk kepada saya, rujuk kepada Jabatan Agama Islam. Terus dia akan ada pihak unit lain yang urus. Yang ni perlu mendapat kebenaran daripada pengarah JAIS yang belum. Dan baru-baru ni saya dah membuat data macam Masjid Rahimah Kuala Kubu buat kedai gunting, tak apa, ada ruang, ya kan? Tapi manfaat itu masuk kepada masjid. Pastikan ada perjanjian. Kalau tidak ada kertas perjanjian, ada dalam minit mesyuarat, dan serahkan dalam kopi minit mesyuarat atau perjanjian itu kepada pihak paid. Ada yang disewakan tanah kubur yang tak digunakan lagi untuk tu boleh. Manfaatnya mesti jatuh kepada masjid. Dan mendapat persetujuan dari peringkat pegawai, nilai amount berapa nak disewakan, tapi perlu dalam persetujuan daripada ahli jawatan kuasa lah. Tak kisah ada yang kata RM30 sebulan, tengoklah apa itu, tapi jawatan kuasa yang memberi keputusan. Bukan kata pahit berapa nak bagi, no. Pahit takkan ambil, tak kata apa hal yang tu. Cuma dari sudut pengurusan pentadbiran itu perlu minta kebenaran. Yang itu, kalau yang akan datang ni lah, ada masjid-masjid yang tengok tanah, ada lagi ruang, dia nak buat stall ke apa, terpulang. Okey, next. Kita ambil sikit saja. Saya dah pun sentuh berkaitan dengan
dengan sedikit tentang cabaran-cabarannya, tapi kita nak lihat secara umum saja. Next lagi, tentang cabaran. Next. Okay, cabaran ini secara ringkasnya, saya diberi dalam masa 2 minit lagi. Tak adil ke? Okey, tahu dah, tahu. Tapi tuan-tuan jangan takut. Sebenarnya disuruh berhenti, ada minum tak? Tak ada minum. Oh, pencerahan sampai. Ada yang pencerahan penting. Tak apalah, yang cabaran-cabaran ni sama yang mungkin yang saya nak letakkan di sini, cuba fikirkan. Sekarang taraf hidup masyarakat, walaupun masyarakat kampung, dia telah ada taraf pendidikan yang nampak tinggi. Jadi ini yang berkekangan kepada kita, kalau ahli jatuh kuasa tidak bersedia, dan ini dia orang yang lontarkan ni, akhirnya dia akan jadi apa? Dia lebih banyak bercakap, berkomplain daripada memberi jalan. Ini. Tapi saya tidak menidakkan usaha dia itu adalah sia-sia. Kita nak garapkan macam mana. Itu yang pertama. Yang kedua, selalunya dia akan cuba bukan memperlekeh, tapi dia orang ni tak nak datang sebab ni macam saya kata dia dah belajar dah dulu bab solat ya, sama tu solat dia. Dia bukan nak mendalami, dia akan memperlekeh itu. Jadi macam mana nak harmonikan dia? Apa tajuk-tajuk yang boleh membangkitkan ni rupanya macam tu. Cuba itulah cuba sikit selain daripada teknologi, cuba fikirkanlah kalau dulu dah 20 tahun dulu itu juga dia punya kaedah dia. Kalau akan datang mungkin ada keadaan-keadaan yang berlainan, masih boleh fikirkan yang kemampuan lah, yang belum lagi, yang dah ada tak apa, yang belum ada cuba fikirkan alat-alat ICT untuk diletakkan di masjid. Bukan saya suruh letakkan hak yang macam masjid daerah tu, kuliah maghrib, itu tak ada. Yang penting presentation pakai ICT, baru orang minat. Ada bunga-bunga, dia tak tengok orang ceramah tak apa, tapi dia tengok bunga-bunga tu jadilah. Ada minat itu, yang tu yang kita nak cuba paparkan. Dan inilah sebenarnya yang perubahan-perubahan yang perlu kita ambil untuk kita jadikan sebagai penambahbaikan insya-Allah. Jadi saya mohon kemaafan atas kelemahan saya dari segi memberikan pembentangan ini, dan semoga apa yang disarankan ini dapat diambil perhatian oleh Nazir. Sekiranya pelantikan, jangan lupa pelantikan bermula 8 Mac sampai April. Tolong pastikan tuan-tuan merancang dan memberikan salinan kepada pihak PAID dan buat jemputan kepada pihak PAID. Tapi bukan terus kali jangan. Nanti saya delegate lah pada sesiapa yang saya kesempatan, insya-Allah saya akan hadir untuk melaksanakan syarat agung pemilihan, jadwal pemilihan bagi sesi yang akan datang. Dan kalau tuan-tuan dilantik, maka teruskan usaha-usaha dengan membawa idea-idea pembaruan yang boleh. Dan saya menjemput tuan-tuan untuk datang ke saya sekiranya ada masalah, tak kisah. Tapi malangnya tuan-tuan datang, saya tak ada, saya faham. Itu kena serahkan kepada unit saya, unit masjid saya. Duduk pada ini tidak akan sampaikan kepada saya, insya-Allah. Untuk akhirnya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.